ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. So kita akan bagi, kita bagi tiga. Dia bersama dengan kabel tie. Dia tak erti nak kabel إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء. Alhamdulillah kita berada di airport KLIA Terminal 1. Sekarang ni kita dalam proses check in di kaunter flight Oman Air seramai 27 orang termasuk saya. Ini adalah proses pembelajaran bagi peserta Motor Mutaifah, dan setelah tadi kita dah berikan sedikit taklimat tentang tata cara check in dan sebagainya. Alhamdulillah ini adalah langkah yang pertama bagi peserta Motor Mutaifah KPJ TTT, dan insya-Allah doakan mereka dapat belajar suatu perkara yang baru, khususnya dalam bidang pengurusan dan sebagainya. Doakan kejayaan mereka sehingga pulang ke tanah air, insya-Allah. يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. Lepas setengah, sekarang 2.5 lagi 1 jam. So bermakna lepas boleh juga hanya pergi ke kios saja. Kau di kawasan bagasi. Okey, jangan keluar dulu. Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirri taqwa wa min amalin ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadha. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. Peserta KPJ TTT Trainer sekarang berada di Muscat International Airport yang mereka akan transit lebih kurang 2 jam 55 minit. Dan inilah satu penggemparaan bagi para peserta yang menyusuri ibrah sirah Nabawiyah di Mekah dan juga Madinah. Alhamdulillah, selama 26 para peserta telah melalui proses pembelajaran dalam program Kembara Penyucian Jiwa Trainer untuk mengetahui tentang pengurusan, tentang pelaksanaan sepanjang dia berada di Mekah dan juga Madinah. Dan alhamdulillah mereka telah berjaya melaksanakan segala tugasan yang kami berikan untuk mereka. Maka pada di luar sana yang ingin menyertai program Kembara Penyucian Jiwa ini, ayo daftar kepada calon SPSU dan juga yang telah berjaya melalui SPSU, ayo daftar pada bulan akan datang dalam program Kembara Penyucian Jiwa Trainer. Ayo kita belajar dan kita menghayati proses untuk menjadi seorang kejaya mutawif yang profesional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat bin Abdul Rahim. Saya daripada batch 21 dan saya datang daripada Singapura. Apa pengalaman anda menyertai program KPJ TTT kali ini? Program KPJ TTT ini sangat baik. Ia adalah satu pengalaman emas bagi saya, peluang yang terbaik untuk saya menceburi pengalaman KPJ TTT ini dan dia mengajari ilmu tentang cara-cara menjadi mutawif yang terbaik. Dan saja tu saya juga mengajarkan saya tentang pengalaman logistik. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا. Bermaksud dalam agama kita bermaksud melakukan perjalanan melebihi 2 marhalah ataupun 81 km mengikut peraturan yang terbaru lah. Baik, sekarang ni sedang berlangsung tugasan yang dibuat oleh para peserta mutawif-mutawifah yang menyertai umrah KPJ TTT. Alhamdulillah, sekarang semua peserta sedang memberikan tugasan tazkirah tentang kelebihan musafir. So ini adalah salah satu tugasan yang dialami oleh para mutawif yang perlu dilaksanakan ketika membawa jemaah. So dalam Akademi Mutawif kita bawa mereka bagaimana latihan untuk melaksanakan tugasan di dalam bas ketika perjalanan ke Taif, insya-Allah. Ya Allah tidak diberi kepada orang yang berbuat maksiat atau tidak beradab. Bakar dengan cili. ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا وعجابا نفسك بالعلم تحررها اسأل اسأل. Satu lagi haji. خلاص؟ No. واحدة كمان؟ نعم. حررها لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال كن فضوليا Siapa terbaik terdapat Adam dibimbing oleh malaikat Jibril. جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد وأجمل يفهم دنياه يعمرها لا Masjid Hudaybiyah atau Mekah Hudaybiyah adalah lokasi yang bersejarah antara perjanjian Lagi tak teguh, lagi kita ikut gerak. Okey. Tapi kadang-kadang tu disuruh gerak juga. Okey. Al-Arkam ni dia kasih, because actually Al-Arkam ni Darul Arkam ni, Arkam is actually rumah dia. Tapi dia kasih Nabi gunakan tempat rumah dia ni untuk mengendalikan dakwah Nabi secara rahsia. Fahad. 2 pintu. Okey. 2 pintu. So pintu keluar di mana?
Dan kita keluar pada pukul semalam. Marwah pusing, jaga keluar sini, jaga pecah dia. So orang yang pakai helm saja, lelaki saja yang boleh masuk begitu ni. Untuk tawaf umrah. Lepas tu kita dengar ada satu viral tau. Viral video orang apa? Petugas ni yang dia buang هو أحمد ومحمد قلبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah peserta umrah KPJ TTT sedang membahagikan 400 infak pack makanan kepada para duyuf Rahman di hadapan Hotel Sunajat. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang memberikan infak sabit di Mekah, terutama sekali hari ini hari Jumaat, penghulu hari Seladai, semoga Allah SWT murahkan rezeki pada pemberi infak. نادى لكل فلاحي هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرته. Kerana dikatakan tempat yang mustajab untuk berdoa, terutamanya untuk berdoa yang Rasulullah. Badai Saidah tu sebab sifat Badai Saidah tempatnya bulanya nampak. وهو النبي الحاشر قلبي محمد. Iaitu Masjid Quba. Masjid Quba merupakan segala sebuah masjid Masjid Quba. فهو البخيل الخاسر فهو البخيل الخاسر وهو النبي العاقب. قلبي محمد قمر أضاء كواكب مسك الختام حبيبي أعلى الآنام مراتب أعلى Mutaifah Umrah KPJ TTT mengucapkan Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hidayat bin Abdul Rahim. Saya dari batch 21, saya menatap di Singapura. Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk memasuki KPJ TTT, iaitu Kembara Penyucian Jiwa Train the Trainers. Pengalaman saya tentang khusus umrah ni pada saya sangat bernilai kerana ia bukan sekadar hanya untuk Kembara Penyucian Jiwa je, tapi dia unsur mengajar kami untuk bahagian logistik. Jadi sedikit sebanyak saya belajar daripada Ustaz Aslami tentang logistik dan juga Ustaz Aiman dan juga Ustaz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutawifah Haslinda binti Jamaluddin, batch 20. Alhamdulillah, dengan pengisian di Umrah TTT ni saya dapat belajar banyak perkara tentang pengurusan, tentang macam mana nak handle semua benda dan cara bagaimana untuk menjadi seorang mutawif atau mutarifah. Umrah KPJ TTT. Umrah KPJ TTT. Umrah manasik Memang terbaik. terbaik. Terbaik.